Bagaimana Musa AS bila dia berhijrah bersama dengan kaum dia, Bani Israel, tinggalkan sistem Israel, sistem apa Fir'aun yang melimi Bani Israel tu, keluar, tinggalkan sistem kufur syirik tu. Akhirnya Allah Ta'ala sendiri yang hancurkan Fir'aun dengan tentera dia. Sama juga bila Nabi SAW hijrah, maka Allah kata Allah bantu Muhammad SAW. Lepas tu perang semua menang. Allah Ta'ala tinggikan agama Madinah menjadi Darul Islam. Sama juga akhir zaman ni, bila ada satu golongan yang benar-benar takut pada Allah, benar-benar bertaubat pada Allah SWT, sanggup tinggalkan segala-galanya kerana Allah SWT, pergi berhijrah dengan niat taubat pada Allah, insya-Allah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu orang Islam. Allah akan campur tangan. Macam mana cara Allah bantu? Allah lantik Al-Mahdi. Itulah perkaitannya hijrah dengan khilafah ala manhaj nubuwah. Allah akan lantik Al-Mahdi, dan Al-Mahdi itu adalah khalifah yang ikut manhaj Nabi. Dialah akan mengkondak peperangan-peperangan untuk menjatuhkan sistem batil yang menzalimi dunia seluruhnya.